Akbar Allah. Ini ialah suasana petang pada 29 Ramadan di Taman Sri Duyung. Jadi jam menunjukkan pukul 6.30 petang dan saya tunjukkan suasana di hadapan bahagian Bazar Ramadan Taman Sri Duyung, Melaka. Keadaan jalan begitu sibuk sekali menjelang Hari Raya Aidilfitri pada petang ini. Ini begitu banyak sekali kenderaan lalu lalang di tempat ini, menjadi begitu padat sekali di bahagian hadapan Bazar Ramadan Duyung ini. Ini saya tunjukkan begitu banyak sekali kenderaan di kawasan ini. Begitu sesak, ditambah pula dengan kenderaan beroda dua. Ini di Taman Sri Duyung, Melaka. Ya, kalau saya nak pergi ke Taman Sri Duyung ni terpaksa menaiki motor. Kalau kereta macam inilah keadaannya, walaupun rumah saya dekat, tapi amat sukar sekali. Ini keadaan di bahagian hadapan Bazar Sri Duyung. Begitu ramai, masing-masing membuat persiapan terakhir untuk Hari Raya Aidilfitri. Oleh kerana di Bazar Ramadan itu terlalu ramai, jadi saya telah mengambil keputusan untuk berhenti di tepi jalan ini, iaitu gerai tembikai untuk membeli air tembikai. Ini pun begitu ramai sekali yang datang dan menunggu untuk membeli air tembikai. Ini merupakan persiapan terakhir untuk berbuka puasa dan juga menyambut hari raya yang bakal tiba. Ini saya tunjukkan sekali lagi jalan di kawasan menghala ke Bazar Duyung daripada Air Molek di sana. Begitu banyak sekali kenderaan. Jadi saya kalau nak pergi ke Bazar Sri Duyung ini menaiki motor saja, kerana kalau kita tengok dari si kenderaan begitu sesak sekali. Inilah pada setiap petang sepanjang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana malam raya di Sempang Air Molek, Melaka. Ini keadaan jalannya masih begitu sempang siur kerana banyak kenderaan yang melalui jalan ini. Dapat beberapa kanak-kanak bermain mercun di sini. Dan kita tengok di sebelah ini ialah restoran Tom Yum, masih dibuka untuk mereka yang sudi menjamu selera pada malam raya. Suasana malam raya pada ketika ini di hadapan rumah saya ni ada perkhidmatan mencuci kereta. Begitu banyak sekali kenderaan yang dihantar ke sini untuk mencuci kereta. Dan di sebelah sana itu ialah bulatan di Sempang Air Molek. Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Ini suasana di الله hadapan أكبر rumah saya. Ini ولله keadaannya الحمد. pada malam raya dan kedengaran bunyi mercun di sana sini pada malam raya ini. Kedengaran bunyi para mercun di sana sini memeriahkan lagi suasana hari raya pada malam ini.